Okey. Di sini tanda panjang. Okey, dah tahu ni. Dah tahu kan? Ada yang tak tahu? Ada yang terkeliru boleh tanya? Okey. Ketika mad jaiz diwasalkan bacaannya, disambungkan, maka harakat bacaan dia adalah 4 dan 5 harakat. Boleh 4, boleh 5. Seandainya diwakafkan, dibaca dengan 2 harakat. Kalau kita berhenti kat mana? Berhenti kat sini. Berhenti kat sini. Ayatkan dia 2. Kenapa 2? Sebab dia mat asli. Sebab dia jadi mat asli. Yang ni dia anggap tak ada lah. Jadi bila kita berhenti wa ma, dia berhenti juga wa ma bu, jadi wasal pula balik. Sebab dia mat jaiz. Wa ma umiru buatan. Sebab kita wakaf, dia berhenti kat sini. Kalau kita sambung dua-dua wasal tu, wa ma umiru illa, dia tak bacaan 4 atau 5 harakat. Ustaz, kalau yang su tu atas waw kan? Su tu panjang dia. Ya. Kalau Ustaz cuba baca tu. Ya, su. Waw tu yang panjang kan, hamzah tu tak kan? Hamzah tak panjang, tapi bunyi ujung tu lah. Bunyi ujung. Cuma bila kita wakafkan, dia akan bunyi dengan hamzah. Di sini kalau kita wakafkan, hamzah tak bunyi. Sebab hamzah ni dekat kalimah lain, rumah lain. Nak bezakan, kalau mad jaiz ketika mana kita wakafkan, dia jadi 2 harakat. Dia jadi mad asli hukum dia. Dia tak jadi mad arid. Dia tak jadi mad arid. Jadi mad asli. Yang ada tak sukun. Ayat berapa ni? Ayat berapa ni? Siratal mustaqim. Ayat berapa? Ayat yang ke? Yang kena. Kenapa nak? Sebab siratal ladzina an'amta 'alaihim itu sampai habis ayat itu 7. Ini 6 lah, sekiranya 6. Okey. Tadi soalan dia, ma'arif disukun terjadi apabila huruf mad bertemu dengan jawapannya sukun ketika okey. Di sini kedudukan mustaqim ni adalah mad arif disukun. Memang betul ni mad arif disukun. Tapi betul ke soalan tadi? Ketika mana mad arif itu terjadi apabila huruf mad. Mana tu huruf mad? Ya. Ya ni huruf mad. Ya huruf mad. Betul ke dia mad? Apa bukti dia tu mad? Kasroh. Ya mati sebelum balik ba. Ini mad. Kalau ya mati sebelumnya berbaris di
Maklin. Ha. Nak jumpa tak? Apa juga? Ha. Ya ni huruf apa? Mat. Ya huruf apa? Mat. Huruf mat. Mati sebelum baris. Atas. Mat apa? Maklin. Li. Mat li. Yang ni mat Asli. asli. Baris. Ni mat asli. Ya mati sebelumnya berbaris buat mat. Okey. Mat arif terjadi apabila huruf mat, ini huruf mat, bertemu dengan apa dia? Bertemu dengan sukun ketika waqaf. Dia tak cakap sukun mendatang, tapi sukun ketika waqaf. Mana sukun ketika waqaf? Waqaf kita dah waqaf kat sini. Kita waqaf kat sini berhenti. Tapi sukun dia mana? Mim. Atas mim. Kenapa ulang dia bagi atas? Sebab bila mati Bila kita mati, inilah mat arif. Tiba-tiba datang sukun. pun Mat arif ni mat. Ni dalam bahasa Arab arif ni mendatang. Bahasa kita mendatang. Artinya tiba-tiba lah. Mat tiba-tiba datang sukun. Tiba-tiba datang sukun. Kenapa kita tiba-tiba datang sukun? Sebab kita wakaf. waqaf. Bila kita waqaf, ini jadi mati. Ketika mana mat bertemu dengan mat sukun ketika waqaf, maka jadilah dia makna ma'arif. Itu maksud. Nak jelaskan sukun tu kat mana? Sukun tu sukun yang mendatang, yang kita jadikan dia tiba-tiba jadi sukun sebab kita berhenti waqaf. Boleh? Okey, kita tengok sini pula. Ni mat asli. Ya, mati sebelum baribat bawah. Okey. Asalnya mat asli, tapi bila sukun yang mendatang jadi mana? Ma'arif. Di sini ada lin. Ada lin. Juga jadikan sukun mendatang. Jadi kalau di sinilah contohlah dia bukan balik bawah, dia balik atas. Hukum dia apa? Maklin. Maklin. Hukum dia Madli. Boleh baca berapa? Dua empat. Asal boleh baca dulu. Tapi sebabkan dia arif tiba-tiba datang, dia menjadi sampai 6. Mampus. Mampus tadi. Ada mampus. Marfu baris depan. Mansub baris atas. Majrur baris bawah. Mangkus tak ada baris. Mangkus ni dia kurang. Masbuk apa Ustaz? Ha? Masbuk ke apa? Marfu baris depan. Mansub baris atas. Majrur baris bawah. Mangkus separuh baris. Ha?
Paruh baris satu je. Tanwin separuh satu je ditukarkan dengan lain yang ada letak mim. Jadi sini waqaf mesti dia tanwin baris Atas. Berapakah harakat mad iwad? 2. Ya, 2 sahaja. Mad tamkin dibaca berapa harakat? 2 sahaja. Huyyitum adalah contoh bagi mad Tamkin. ya, mad tamkin. Huyyi mad tamkin. Az-zakarain adalah contoh bagi mad Fak. mad farq, mad farq, mad farqi, mad farqu boleh. Mad farq maksudnya lam. Lam. Lam macam mana? Lam alif Mim. mim. Ada 3 huruf yang ada dalam mad asli. Lam alif asli. Mim ya. Mim asli yang nanti sini bagi bawah. Orang masuk tak roh? Masuk tak dia? Mak Lazim? Tak masuk sebab ejaan ni 2 huruf saja. Roh. Yang ini tak dikira mad lazim, dia dikira mad asli. Sebab 2 huruf ejaan ni ta alif. Ha alif. Ya alif. Sin lazim tu bukan? Lazim. Bacaan ada 3 huruf. Siniana. Asli ya. Sinia. Kaf. Kaf 3 huruf. Kaf. Jadi mak asli. Sebab itu dia baca dengan mak lazim. Kaf, ha, ya, ain, sad. Boleh? Tak boleh? Okey. Bezanya huruf-huruf yang dibaca dengan mad lazim pada yang huruf al-muqatta'ah ni yang terpotong-potong, terputus-putus, dia terdapat pada awal surah. Kalau sebut awal surah itu dalam bahasa Arabnya fawatihus surah. Jadi mana huruf-hurufnya? Itulah Toha, Yasin, Toha. Apakah termasuk dalam mad lazim? Tak termasuk. Kenapa? Yang pertama, tanda yang paling mudah tak ada panjang. Tanda panjang ini hanya diletakkan pada huruf-huruf yang dieja ada 3 huruf. Yang ni dieja dengan 2 huruf sahaja. Alif, alif. Jadi dia tak boleh jadi mad lazim. Dia hanya boleh jadi mad asli saja. Mad asli apa? Mad asli harfi. Okey. Boleh? Boleh. Yasin
sin ini mad lazim. Lazim. Kenapa mad lazim? 3. 3 huruf. Ejaan dia sin, ya nun. Sin. Sebabkan dia 3 huruf, maka dibaca sebagai mad lazim kena tanya. Ya sepanjang tak? Tak ada. Kenapa tak ada? Sebagai mad asli. Kenapa mad asli? Dia 2, ya alif. Boleh. Ustaz, kalau alif lam tu Mana? alif lam itu kalau alif tu jadi awal. Alif lam biasa kan? Tengok. Alif bagian macam mana? Alif lam alif. Oh tak ada. Alif lam ya fa. Ejaan apa ni? Ni ejaan Jawi. Bukan ejaan Arab. Ya alif lam fa alif. Ejaan Arab. Nun. Betul tak? Nun waw. Nun. 3 huruf. Qaf ada tak? Qaf. Ada qaf alif. Sod, sod. Sod. Sod alif. Sod alif dan. Ada? Belajar meja lagi. Hamim. 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 Mana satu yang mad lazim? Mim yang mad lazim. Kenapa? Mim 3 huruf. Mim ya, mim 3 huruf. Ha? 2. Alif 2 huruf. Di ha ni hukum dia apa? Asli ha. Jadi soalan tu nak tanya berapa huruf yang jadi yang dibaca dengan mad lazim. Baca dengan enam harakat. Mad lazim tu 6 harakat. Berapa huruf? Bukan berapa harakat, berapa huruf? Ha? Nak kira